Jom lah. Baik, terima kasih lah. Ui, baring tu. Ni bungkus dia macam ni. Bungkus dia warna biru ni. Assalamualaikum and selamat pagi. Hello and hi gang. Okay, hampa bersama saya Din X5. Alright, so seperti biasalah. Okay, sebelum kita mula apa-apa pun, okay, jom support saya lah. Okay, masih ramai lagi yang belum lagi subscribe saya. Okay, so bantulah. Okay, hampa bantu saya dengan subscribe. Tekan butang subscribe tu kat bawah tu, warna merah tu, and then like and share lah kalau ada benda-benda yang bermanfaat. Alright, so komen lah. Komen kalau hampa ada apa-apa jua yang hampa nak kongsi dengan saya. Okay, kita kongsi-kongsi ilmu. Alright, ataupun apa ada cadangan ke, idea ke, kan, berkenaan ride ke, kan, pot ride ke, kan, hampa komen lah kat ruang bawah. InsyaAllah saya cuba untuk penuhi lah, kan. Kalau saya tak reply dekat bawah tu, saya buat dalam bentuk video lah. Alright, so okay, pagi ni saya nak COD minyak. Alright, ni hampa tengok, injector cleaner. Okay, 40 fuel system cleaner. Okay, keluaran daripada Toyo. Okay, yang ni produk ni saya dah jual lama dah. Alright, saya dah jual lama. So hari ni ada member nak beli. Alright, sahabat nak beli. Okay, Madi. So dia nak ambil 2 botol. So saya nak PCOD kat dia lah ni. Kalau ikutkan ni saya dah keluar dah tadi ni, tapi disebabkan ada orang main rumah ziarah anak saya. So lepas saya siap-siap anak saya mandi bagi dia makan ubat bagai. Lepas tu ada pula jiran-jiran kampung mai. So itu yang jadi lambat. Sorry Madi. Okey, ada orang main ziarah rumah. Okey, so alhamdulillah, ni saya nak lari lah Sat untuk keluar PCOD dulu. Okay, sebab bukan apa, kalau adik-adik lagi, kalau ada adik-beradik pula ke mai ke, kan, Allah, jadi lagi lambat. Okay, so injector cleaner ni, alright, seperti yang anda tahu, okay, dia akan mencuci di ruang-ruang injector anda, kemudian ruang-ruang valve, okay, piston apa semua lah, apa bagai lah semua. So dia akan mencuci di ruang-ruang itu. Okay, so dia sangat bagus ya. Okay, sangat bagus sebab saya dah pakai dekat RS saya ni. So alhamdulillah tak ada masalah. Alright, so cara guna dia adalah anda bagi minyak hampa semua tinggal 1 bar lah, senang cakap 1 bar. Okay, kemudian hampa bubuh 1 botol penuh ni. Bubuh 1 botol penuh ni. Okay, bubuh 1 botol penuh ni, and then lepas tu hampa baru bubuh minyak penuh. Sebab kalau hampa bubuh minyak penuh baru hampa bubuh dia, maknanya dia macam vitamin dia tu kurang sikit lah. Alright, so better, lebih baik adalah hampa dengan hampa biar bagi minyak tinggal 1 bar. Lepas tu hampa tuang 1 botol ni terus. Dia untuk 10 liter. Okey, 1 botol ni untuk 10 liter boleh. Alright, so lepas tu baru hampa bubuh minyak penuh, hampa goncang-goncang sikit lah tank hampa, bagi dia ni dulu, orang kata apa, sebati kacau apa semua bagai lah kan. Kemudian baru hampa bubuh minyak penuh tank. Okay, insyaAllah. Alright, saya pakai tak ada masalah, okey saja untuk RS saya ni. Okay, untuk versi saya tak pakai lagi. InsyaAllah lepas ni saya akan pakai.
sebab stok dia terhad. Kat kami stok terhad sebab kita ambil pun tak banyak sebab kita nak mencuba dekat pasaran dekat Perlis ni sama ada yang berminat atau tidak. Dia agak slow sikit lah injektor ni. Tapi boleh jadi laju lah kalau hampa support saya beli produk yang saya jual ni, insyaAllah kan, jadi laju lah. So saya boleh lah order banyak-banyak sikit barang kan. Tu Madi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Baik, apa bang? Sihat? Lama tak jumpa. Ha? Anak aku. Anak aku main bola jatuh, patah tangan. Lepas tu dia patah, lepas tu dia tulang dia terkeluar. Dia tikam kulit. Tikam kulit keluar. Lepas tu dia kena ni apa? Operate lah. Operate. Masuk operate. Jom lah. Baik, terima kasih lah. Aku jual lah. Baik, apa-apa Roger. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Alright. So kita dah COD barang dekat Madi. Okey. Sekarang saya nak pergi ke Putra Tayar dekat Bintong. Saya nak tukang tayar depan saya ni. Tayar depan saya ni dah teruk ni, dia dah jerak. Okey. Dia dah jerak angin. So saya nak ke Putra Tayar sebab hari ni dia tutup pukul 12 katanya. Alright. So dia tutup pukul dia tutup pukul 1 katanya hari Khamis. Jadi saya nak pergi awal-awal lah tukar sebab tayar ni dah jerak sangat. Okey, saya nak mencuba satu tayar baru. Maybe tayar ni dah lama keluar. Okey, maybe dah lama keluar. Tapi saya baru nak mencuba tukar. Okey. Saya nak pakai brand apa? Jom kena tengok lagi dekat Putra Tayar. Okey, Putra Tayar Bintong. Jom, let's go. Okey, sampai Putra Tayar Bintong. Uish, baring tu uish. Okey kan, so kita dah sampai dekat Putra Tayar. Alright. Banyak tayar. Kalau kau nak cari boleh mai kedai dia. Putra Tayar kat Bintong. Okey lah. So inilah tayar yang saya masukkan tu. Daily tayar. Okey. So saya nak pakai 80-90. Alright. 80-90. Okey, 13. Alright, saya nak cuba. Okey, bunga dia cantik yang memang cantik. Okey. Dan lembut. Yang penting lembut. Gila lah. Ini kalau bagi hampa yang nak cari tayar murah-murah, okey, boleh pakai brand Daily Tayar ni. So nanti kita akan test tengok kan. Kita akan test tengok macam mana ketahanan tayar ni waktu hujan. Waktu kering memang dah tahu dah tayar apa pun memang okey lah. Waktu hujan tu penting. Adakah dia nak geli-geli. Alright. So kita akan cubalah. Nanti kita akan pasang dekat saya. Okey. Ni bungkus dia macam ni. Bungkus dia warna biru ni. Bungkus dia. So kat dia memang tinggal tak banyak dah stok. Bila nak masuk pula saya tak pasti, tapi tinggal tak banyak dah stok. Okey. Geng, ni tayar lama Timsan. Okey, tayar lama saya pakai. Ni tayar ni memang lama, tahan betul-betul. 2 kali saya tukar belakang, baru kali ni saya tukar dia. Bayangkan dia punya ketahanan lama. Padahal lah dengan harga dia. Okey. So kalau dalam, kalau hampa tengok tu dia jadi mokah-mokah habis ni. Ni
Ni semua ni bekas daripada kita pakai ubat tayar. Tu kadang-kadang ubat tayar ni pun pada saya tak sesuai juga lah nak pakai untuk lama, sebab dia lama-lama dia akan haus tayar juga. Kalau tengok tayar saya ni dia dah mula nak jadi kotak lah, ketok dia belekok-belekok kan nyata ni. Ni sebab kan dah lama lah, sebab tu dia ada jerak angin, kita pam angin 2 hari 3 hari, lepas tu dia kepek, dia jerak balik. So memang masa dan time. Alright. Okey geng. Alhamdulillah dah tukar tayar. Okey. Tayar yang saya pakai ni Daily Tayar namanya. Okey, brand Daily Tayar Slash. Okey, saya dimaklumkan oleh Putra Tayar, dia beritahu dia ada 2 tau. Satu Daily Tayar Slash dan satu lagi Daily Tayar Solo. Okey. So yang Solo tu dengan Slash ni depa daripada satu company, cuma beza dia tu adalah macam pengedak dia aku saya rasa kan. Pengedak dia tu Solo dan Slash tu beza dia, dan harga pun ada perbezaan sikit. Macam Solo dikatakan agak mahal sedikit. Okey, Slash ni murah. Alright. So dekat Putra Tayar, harga tayar ni dalam RM95 sekali pasang lah. Dia siap dengan buat balancing sekali. So memang harga tayar marhain, tapi kalau saya tengok kualiti bunga tayar dia tu, bunga dia memang lawa. And then tayar dia kita boleh katakan agak lembut. So untuk permulaan ni kita tak berani lagi lah nak layan corner lebih-lebih, sebab lilin dia masih ada lagi kan. So kita bersabar dulu. InsyaAllah saya akan review satu hari nanti pasal tayar ni kan. Saya tukar depan je lah. So nanti kita review lah sikit kan, macam mana kualiti tayar ni. Adakah dia memang betul-betul sedap untuk kita layan corner. Kalau kita saya tengok dekat review-review TikTok, okey, banyak mengatakan memang sedap lah untuk cornering. Dia pakai memang best. Waktu hujan pun tak ada masalah katanya. So apa-apa saya akan cuba sendiri. Sebab saya punya style ni, saya akan prefer apa daripada saya sendirilah. Saya tak jarang lah saya macam nak orang kata apa, terima apa yang orang cakap. Kita bukan kita kata tak terima satu parti dah, kita dengar apa orang cakap, and then lepas tu saya sendiri akan mencubalah, dan kita tengoklah betul tak macam mana yang orang katakan. Sebab saya review ni saya buat jujur lah berdasarkan apa yang saya rasa kan. Okey, masing-masing lah, senang saya cakap punya rasa. Apa yang saya buat daripada apa yang saya rasa melalui cara riding saya, tunggangan saya. Okey, saya ride jauh, saya ada corner sikit-sikit orang kata corner geli-geli. So saya review berdasarkan atas riding saya, cara tunggangan saya. So okey, video saya pun sampai sini. InsyaAllah video pasal tayar ni saya akan buat kemudian hari lah, sebab hari ni baru tukar. Kita tengok dulu macam mana performa perkembangan dia. So apa-apa nanti saya akan buat satu video lain lah pasal tayar ni. Okey.
So terima kasih kerana sudi menonton video saya sampai habis. Alright, so seperti biasa support saya, okay. Pada yang belum subscribe channel saya, okay. Terima kasih banyak-banyak. Alright, sampai kita jumpa lagi dalam video akan datang, okay. Assalamualaikum and bye bye.